Assalamualaikum, hai. Okay, aku nak buat simple review untuk sebuah short film yang aku terjumpa tadi dekat YouTube. Tajuk dia Shape of Growth. Sebenarnya yang buatkan aku tertarik untuk buat review ni, aku agak amazed ataupun kagum dengan hasil dia kan. First, dia punya visual memang bagi aku quite nice cantik pandai budak ni buat kan. Lepas tu dia punya color grading pun sangat sesuai dengan mood dia. Dia punya background sound, background music dia pun bagi aku sedap dengar. Cuma mungkin pemilihan muzik tu kurang sesuai sikit lah. Kau terasa macam cerita ataupun filem horror pun ada kan. Tu yang mungkin kurang sesuai, tapi dia punya bunyi sedap. Lepas tu editing pun bagi aku quite good juga kan. Cumanya buat editing ni bagi aku transition dia sikit macam over ataupun banyak sangat jenis-jenis transition dia. Tu mungkin dia buatkan terasa filem tu ataupun video tu nampak murah cheap. Tu yang bagi aku mungkin kat situ lah sedikit sebanyak kelemahan dia. Lepas tu apa yang juga kurang mungkin lakonan tapi lakonan ni aku rasa dia bukan ambil pelakon yang dah biasa. Ni pun aku rasa geng-geng dia. Lepas tu kata silap aku pelakon utama tu, kalau daripada aku baca kredit dia, dia pun yang director apa semua ni, kira macam dia ni lah yang buat video tu. So aku rasa tak boleh lah nak compare dengan filem-filem. Ada pun filem-filem yang dah dibuat oleh orang pro pun berlakon tak apa-apa juga. Yang ni bagi aku okey, tak adalah masalah sangat dan tak adalah isu bagi aku. Lepas tu apa juga yang kurang ataupun yang best, bagi aku kadang-kadang aku rasa macam sikit dragging certain part. Lepas sebab cerita dia pendek je, 10 minit macam tu kan. Tapi bila aku terasa dragging tu, macam terasa lama, aku rasa itu mungkin satu kelemahan dari segi storytelling ataupun storyline dia. Tu mungkin budak ni boleh lagi sharpkan lagi dia punya skill ataupun dia punya pengetahuan pasal storytelling ni kan. Lepas tu apa lagi? Bagi aku sangat berbakat dari segi visual, dari segi audio, sinematografi semua cantik. Aku harap budak ni boleh terus mencari ilmu, lepas tu terus buat video ataupun kalau ada rezeki masuk dalam industri, aku wish luck ataupun aku harap semoga berjaya untuk budak ni, sebab ada bakat budak ni. So kalau kau rasa review aku buat tu, like, komen, share. Okay, bye. Assalamualaikum.